First, kita ambil satu mangkuk besar beras pulut yang dah dicuci. Lepas tu korang rendam dalam air lebih kurang sejam. First, saya dah ada beras pulut bang. Nampak tak? Saya dah pandai dah bang. Sukat beras. Lepas tu, cuci beras jap. Lepas tu, rendam dalam air. Okay, next kita potong daun pisang. Make sure ketinggian daun pisang tu sebiji sama dengan ketinggian cawan kertas ni. Potong daun pisang, biar sama level dengan cawan ni. Okay, korang potong gulung-gulung-gulung. Lepas tu letak dalam kita punya paper cup tu. Gulung-gulung, lepas tu letak dalam cawan ni. Kan cantik tu. Next, kita perlukan santan kelapa saji. Next, kita perlukan santan speed mud. So, ini aku guna setengah kotak besar santan. Santan saya blender dulu sebab dia dah berketul-ketul. Setengah cawan air dengan setengah sudu garam. Sedikit air dan juga sedikit garam. Okay, so beras yang kita rendam tadi tu, kita tapiskan dulu air dia. Lepas tu korang gaulkan sikit dengan santan supaya dia moist macam ni. Alright bang, beras saya dah moisturizing. Barulah letak dalam kita punya acuan. Dah moist, baru boleh letak dalam cawan. Okay, make sure acuan tu 2/3 penuh dengan beras pulut tu. Yang ni 2/3 ke? Ataupun yang ni 2/3? Barulah korang tambah satu layer santan ke atas. Satu layer? Tak cukup. Satu lagi layer pun tak cukup ke? Cukup pun. Okay, now time untuk kukus. Baik bang, sebentar. Nak setting benda ni jap. Pengukus aku ni tak besar, so boleh muat 3 je kat dalam, tapi boleh lah. Pengukus saya pun tak besar, boleh muat 2 je. Tapi boleh lah. Ini kita kukus dalam 40 minit dulu. Buka. Kukus dalam 40 minit, lepas tu buka. Okay, and then kita ambil sudu. Lepas tu tekan. Tekan bagi dia mampat. Okay, korang tutup. And then korang kukus lagi 20 minit. And tada, sedia untuk dihidang. Zup, zap. Tada, sedia untuk dimakan. So, bila lemang kita tu dah sejuk, korang boleh potong. Ni macam mana cerita ni? Macam mana aku nak potong? Godek-godek sikit. Tarik-tarik sikit daun pisang ni. Pusing-pusing. Dapat pun. Lain macam lemang ni. Pendek dan gemuk. And gunakan pisau yang betul-betul tajam. Lepas tu potonglah lemang macam biasa. Bang, pisau tak lut pula dah. Tak tajam. Tak apa, kita buka daun dia, kita potong. Inilah hasil dia lepas potong. Lemang ni dia tak padat, dia rapuh. Tengok ni. Rapuh. Tak apa, mari kita cuba rasa. Rasa lemang tapi tak ada rasa smoky tu. Dia boleh sedap Tapi dia lemang biasa tu lagi sedap. Okey, tu je guys, cuba lagi.